Hujan. Pasal Sabak kena hujan. Angin pula tu. Agak kemah kuat lah tahan. Hujan lebat. Apa-apa kita safety first dulu. Kita lari cari tempat dulu. Keadaan terkini ya pasal Sabak Benam. Belum siap. Dalam progres buat ni. Hujan lebat. Duduk bawah kemah basah. Kita lari keluar dulu. Nampaknya kemah okey, kuat. Tak ada apa-apa. Walaupun hujan deras, lebat. Angin sikit-sikit lah. Baju basah dah. Apa boleh buat? Rezeki pagi hujan. Pagi hujung minggu, hari Ahad, Sabak Benam sejuk. Dia limpah rezeki hujan pagi. Moga kita semua yang berniaga, yang cari rezeki pagi ni dimurahkan rezeki. Diangkat rezeki, Allah angkat doa kita semua. Habiskan jualan-jualan kita, apa juga rezeki kita buat, kita dapat rezeki. Amin.